Aktiviti luar bilik darjah seperti kokurikulum bukan sahaja menyeronokkan, malah membentuk sahsiah dan fizikal murid. Tapi, tahukah anda, pemakanan sihat dan kebersihan diri turut memainkan peranan penting untuk murid kekal aktif dan bertenaga. Setiap hari di sekolah bermula dengan semangat, tetapi untuk kekal aktif lebih penting dari hanya sekadar hadir. Ini Aiman, seorang murid tahun 5 yang aktif dalam sukan tamping bowling. Setiap minggu, Aiman tidak pernah ketinggalan menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Hai Aiman! Hai, saya Aiman. Saya wakil sekolah dalam sukan bowling. Nak cergas, saya kena jaga makanan dan kesihatan diri. Aiman, ya Mak. Jangan lupa sarapan ya Aiman. Sarapan itu penting. Baik Mak. Untuk kekal bertenaga, Aiman memulakan harinya dengan sarapan seimbang, karbohidrat membekalkan tenaga, protein membina otot dan susu memberi kalsium untuk tulang yang kuat. Saya makan buah. Nanti, bila latihan, saya tak semput. Kebersihan diri sebelum bersukan sangat penting. Ia mencegah jangkitan kulit dan membuatkan murid lebih selesa semasa bergerak aktif. Cikgu kata, kalau kita tak jaga kebersihan, kita boleh dapat penyakit kulit. Jom korang, kita beli ayam goreng. Nak tak? Haa lah, saya pun kena lapar ni. Tak nak lah, saya nak beli makanan yang tak berminyak. Kita kena jaga kesihatan kita. Haa lah, betul juga tu. Kita perlu jaga badan kita supaya sentiasa sihat dan cergas. Tunggu apa lagi? Jomlah. Jom. Pemilihan makanan yang sihat membantu meningkatkan stamina murid semasa aktiviti kokurikulum. Kini, Aiman bersedia di gelanggang. Dengan tubuh yang cergas dan minda yang fokus, dia memberikan prestasi terbaik. Okey, bagus Aiman. Cikgu tengok sekarang kamu pun dah makin konsisten. Keep it up. Okey. Tentulah cikgu, sebab saya jaga makan dan jaga diri saya. Teruskan jaga pemakanan, itu yang paling penting sekali supaya kamu dapat terus sihat dan bertenaga untuk terus berlatih. Okey, kebersihan diri pun jangan lupa. Itu pun sangat-sangat penting. Okey, bagus. Teruskan. Okey. Penatnya. Kau penat tak? Penat juga ni. Ya lah, kita kan tak sarapan tadi. Kau tengok Aiman tu. Sebab tadi Sebab Aiman tadi sarapan. Kita tak sarapan kan tadi? betul juga tu. Korang ni kenapa? Penat lah. Sebelum kita buat aktiviti, kita perlu sarapan dulu. Baru badan kuat dan bertenaga. Okey. Murid yang sihat dan bersih lebih cergas, lebih fokus dan lebih berjaya. Kawan-kawan, jaga pemakanan dan kebersihan diri, barulah boleh aktif dan berjaya. Assalamualaikum, saya Syarah Afifah, bekas pemain bowling negara. Saya nak ucapkan tahniah Aiman, dah pun sampai ke tahap ini. Teruskan lagi dengan latihan supaya Aiman akan lebih maju ke depan. Dan yang paling penting, Aiman kena jaga disiplin diri, jaga kesihatan dan kebersihan. Serta kena amalkan pemakanan yang sihat. Safe and Active, Generasi Madani 2025. Terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah ditujukan khas sebuah adik Aiman Irsyad Mat Tamrin di atas kejayaan telah capai dalam sukan bowling. Kami warga sekolah amat berbangga dengan kerja adik Aiman. Teruskan kejayaan.